Assalamualaikum, saya Nana Mahazan. Saya Azri. Dan saya Haidar. Macam-macam yang akan kita sembang dalam podcast Travel Bijak Rahsia. Jimat besar bila terbang dari JB dibawakan oleh Air Asia. Guys, banyak kan kita nak sembang? Banyak. Antaranya? Kita ada travel hack. Kita ada tips travel lagi. Yang penting jimat. Ya, betul. Yang penting jimat. Yes, jadi jangan lupa untuk saksikan podcast ini hanya di YouTube Zayan. Kita nak terbang ke mana? Jepun lah. Tiket lah. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Nana Mahazan, untuk episod khas kali ni. Guys, kena tengok sebab apa tahu? Sebab kita kena belajar travel hacks. Kalau kita nak pergi holiday, nak pergi jalan-jalan, kalau kita boleh jimat duit, lagi bagus kan? Jadi kita akan relax-relax, santai-santai bersama dengan dua jejaka yang memang kaki travel. Yang saya peliknya diorang ni, tak pernah lah kata travel-travel nak bawa Nana Mahazan ke kan. Jadi kita akan bersama dengan dua jejaka ini, Azri dan juga Haidar. Hai Nana. Apa khabar? Alhamdulillah. Ni bawa balik daripada mana-mana ke? Bawa balik daripada rumah. Maknanya daripada rumah datang ke sini. Baik, daripada rumah datang ke sini. Tu bukan bawa balik, tu baru sampai. Okay, Azri, how are you? Good, Alhamdulillah. Ada plan nak terbang ke mana-mana ke anytime soon? Oh, rasanya tak lama lagi kot. Tak lama lagi? Lama lagi. Ui, bercuti? Ke kerja? Bercuti. Yang- Nak healing kejap. Wah, dekat mana tu tak buat, tak ajak pun. Nampak tak nak ikut? Kita bawa lepas ni. Lepas ni Lepas ni. Okey, tapi bila kita cakap pasal travel hacks ni kan, ramai orang nak tahu. Memandangkan you guys memang suka travel, kaki travel lah kan. Kalau tengok pasport tu penuh ni shop ni. Sampai kena tambah A4 paper kat tu. add on Sebab lagi. shop banyak. Wow. You guys adalah traveller yang sejenis macam mana? Adakah backpackers ataupun jenis plan? Kan kalau macam nak pergi tu 3 bulan sebelum fly tu dah plan dah, hari pertama buat ni, hari kedua buat ni, hari ketiga, ataupun jenis macam ikut mood, macam tak tahulah nak buat apa hari ni, redah aja. Okey, siapa nak jawab dulu? Okey. Haidar. Kalau macam saya Nana, saya suka plan. Suka plan? Tapi tak adalah yang macam proper plan kan. So kita Okey. ada macam buat, kita draft dulu apa kita tempat-tempat tu kita just macam buat research sikit. Okey. Sebab apa saya suka plan? Sebab plan tu semua adik saya yang akan buat. Jadi bukan awak lah yang buat. Jadi dia akan hantar laporan kat saya lah. Maksudnya saya macam tunggu, okey macam mana tempat tu? Kan? Jadi dia akan menggunakan hantar adik. laporan macam bila tempat ni best tapi dia ada tak apa best ni. Okey, reject. Next. Okey. Jadi lebih kepada kita proper plan tapi bukan orang lain yang buat lah. Tapi Mudah kena plan. kerja lah. Mudahkan kerja kita. Tapi kalau tak plan memang tak akan pergi. Kalau Selagi tak tahu itinerary untuk hari tu. Betul. Kalau tak plan tu dia macam kita takut dia akan makan bajet yang banyak. Okey. Kan? Jadi kita dah plan tu kita dah boleh estimate berapa cost ni. Sebab biasalah pergi dengan family kadang-kadang kena power lebih. Jadi kita suruh. Jadi tugas tadi tu dah bagi kat dia. Itulah bayaran dia. Faham. Sebab ada bawa free Ada kan. bawa dia Awak kan? kerja. Kau buat kerja. Tapi orang yang organize lah. Maksudnya betul. memang kena plan. Kalau tak ada jadual memang takkan ons. Dia boleh jadi juga kalau macam last minute lah kan. Tapi kalau macam kita dah plan maybe dalam 3 bulan ke 4 bulan lagi kita nak at least ada plan lah. Jadi kita sampai tu kita tahu nak pergi mana, tempat-tempat yang best. Dia tak adventurous lah. Dia tak macam tergejah je. Tapi kalau tengok Azri, dia macam tak ada plan langsung ni. Dia beli tiket, dia terus Ni pergi. nampak macam kaki langgar. Tapi betul. Memang Azri, kalau dengan kawan-kawan Azri pergi, memang kita macam esok pergi gerak terus. So macam hari ni plan, esok terus gerak. Ya Allah, ni langsung. Ni spontan Betul, betul ni. kaki langgar. Dia macam, kau free tak? Kau free tak? Kau free tak? Oh, okay. Kalau kau free, jom gerak Iya. macam tu. Kadang-kadang memang macam selalunya kalau yang tak ikut tu kita orang akan ban lah. Kita macam tak apa, tak payah. Tapi itu membuktikan dia banyak duit lah. Faham. Last minute boleh pergi je. Tak, kita orang adventure. Kita orang duduk tepi jalan semua. Tidur surau. Oh, dah faham. Okey, maksudnya nampak dua karakter yang berbeza. Satu memang kena plan, tapi bukan dia yang plan. Adik dia plan. Tapi untuk Azri memang ikut mood spontaneous. Memang spontaneous sebabkan Azri rasa setiap nature tu ada makna yang tersendiri lah. So Azri rasa Azri nak pergi tengok tempat ni, tengok tempat tu. Macam adventure the world by my eyes dah. Oh, tengok. gitu. Kenapa? Pernah tak plan sebelum ni untuk mana-mana holiday? Ataupun memang semua holiday ataupun tempat nak pergi memang tak pernah plan langsung? Selalunya macam ni tau. Bila kita plan, last minute tak jadi.
Selalunya. Faham tak? So bila benda tu tak jadi, kita orang terus nak buat terus direct. Okey esok minggu depan ke 2 hari lagi ke. So Azri rasa benda tu lagi menjadi daripada Azri plan. Ya. Itu pada Azri lah, tak tahulah pada orang lain. Faham. Tapi memang betul juga, ada juga juga, situasi kan. Plan bukan main setahun. Tak jadi. Tak jadi. Sampai lepas tu. sudah bila tiba apa jadi kita tak jadi juga. Betul, WhatsApp group tu dah banyak dah. Filipin, Myanmar kan macam-macam. Dia memang dah tinggal macam tu je. Lah masuk wish raya je. Selamat raya semua kan. Pada topik asal tu lain. Faham. Okay, last kali you guys travel pergi mana? Okay, Pergi mana? Azri last pergi. Jangan cakap pergi rumah tadi tak. Okay. Azri last pergi is Singapore lah. Azri pergi USS. Sebabkan Azri dengan family memang dah lama teringin nak pergi USS. And dekat situ ada theme park kan. So Azri rasa benda tu seronok untuk Azri pergi belajar dengan family. So ada banyak roller coaster, ada satu show, ada macam show Shrek semua. So Azri rasa benda tu Azri dapat lah rasa. Ni bila ni, berapa bulan lepas ni? Azri rasa around 2-3 years ago. 2-3 years tu ago. yang paling recent ni, nak kena play lagi ni. Azri itu family yang plan lah. Okay. Kalau Azri rasa esok dah gerak balik. Tapi tetaplah family yang plan kan. Selalu family. Okay. Kadang-kadang lah kalau dia orang nak pergi bersatu lah. Kalau macam Azri dengan kawan memang tak ada plan lah. Tak ada plan. Macam Okay. lepas ni terus pergi. Gerak je. Ke Myanmar macam tu. kalau nak plan kita gerak terus. Jadi kita sembang lain. Tak ada shoot kan? Tak ada shoot besok kan. okay. Malam ni sempat lagi. Malam ni sempat. Wow, okey laju sangat ni Sabah. Kita belah habis cerita kita ni. Okey. Dulu. Haida, bila? Okey. Last. Macam saya Nana, saya bukan nak belagak. Wow. Bukan nak belagak. Tapi macam untuk travel ni, saya sekarang ni lebih fokus pada untuk travel dalam Malaysia dulu. Sebab bukan tak ada duit. Tak cakap. Memang tak ada duit. Tak cakap. Tak. Tapi sebenarnya dalam Malaysia banyak tempat lagi kita betul, tak sebab pergi. banyak tempat kat Malaysia ni yang kita tak explore lagi. Contoh macam saya pergi ke Kuching, Sarawak kan. Kita baru pergi Kuching. Kita tak pergi tempat-tempat lain lagi. So tak sempat explore, pergi rumah panjang. So banyak lagi tempat yang macam kat Malaysia ni yang tak habis Jelajah lagi. tak habis jelajah lagi. Haida orang mana Saya lahir kat sini tapi parents daripada Kedah dengan Johor. Johor. Kita Johor Mix lah kan. Mix. Mix. Kira mix lah US Utara Selatan. Okay, baik, boleh. So maksudnya the last one pergi Kuching? Tak, yang latest pergi Langkawi. Oh, okey. Langkawi berapa lama tu? 4 hari 3 malam. Menarik di Langkawi. Menarik kali ni yang pergi sebab dah pernah pergi beberapa kali. Cuma kali ni kita pergi dapat jumpa dengan keluarga Mahsuri. Selalu pergi museum je kan. Yang ni kita jumpa dengan keluarga dia. Masya Allah. Dapatlah dengar cerita. Dengar cerita direct lah kan. Wow, that is interesting. Kalau kita pergi museum kita kena baca kan. Kadang banyak sangat. Kita tak sempat nak baca. Jadi biar orang cerita. Faham. Nampak malah membaca, malah nak plan ni kan. Nak kena. Saya suka orang bercerita juga. Okey, baik, faham. Kan? Nak suruh saya cerita apa sekarang ni? Okey, last Nana pergi mana? Last saya pergi mana Nana memang kaki travel. Saya suka juga. Last saya pergi Mekah lah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu best lah. Alhamdulillah kan. Kenapa Azmi Penyucian dapat tiket jiwa. 2? Alhamdulillah sebab Azri pun tak pernah pergi. Betul lah. InsyaAllah. Kan? Tak baik tak? Kan seronok kan bila kita dengar sebab tak pernah pergi lagi. Okey, kita cakap pasal travel. Kita tahu Azri memang seorang yang sangat spontaneous. Suka nak pergi trip tanpa plan langsung kan. Yang paling random sekali pergi ke mana? Macam Okeylah, ini dalam Malaysia lah. Dalam Malaysia. Azri dengan kawan macam kita orang pernah lepak dekat Mamak. And that time pukul 12 tengah malam something like that kot. So kita orang macam tengah borak-borak, tiba-tiba kawan tengah cakap dia orang nak pergi air terjun. So Azri pun banyak kat Malaysia air terjun. banyak air terjun kat Malaysia ni. So Azri pun that time macam nak pergi air terjun mana kan. So dia cakap kat Azri, kita esok pergi hiking and then ada air terjun, terus kita mandi and then terus Bermalam tak? tak bermalam. Dia terus gerak. So itulah planning yang Azri tak ada. Azri rasa terus dengar daripada kawan Azri terus pergi. Memang random. Memang random gila punya plan. Kalau Azri petik nama-nama kawan ni nanti dia orang pula yang hadapan sahabat saya, apa nama dia, yang bila lagi nak buat random trip ni. Nantilah. Okey, dan benda tu memang membuat decision 5 minit macam kita. Lebih kurang 5 minit. Dia borak dalam setengah jam macam tu. Baru dapat Suka lah. ni kalau kita pergi macam ni Sebab Azri rasa
Azri bukannya selalu pergi mana-mana kan. Bila dapat kawan macam tu, dia yang bawa Azri pergi somewhere yang Azri rasa Azri tak pernah pergi. So kat situ Azri rasa bersyukur dapat kawan macam tu. Tu kira macam tak plan jadi. Seronok. Seronok, memang seronok kan. Contoh tiga pergi dalam 3 orang 4 orang cukup lah. Kalau pergi ramai-ramai kan takut ada yang puak sana puak sini. Oh ya ke? Ada kadang-kadang. So bukan Azri nak cakap tapi ini reality lah. Wow. Okay. Berdrama tau hidup dia tau. Dah start personal Tak ada. Ini santai lah. Luahan kan, kadang-kadang kita luah juga. Luar juga. Kan. Kalau Haida yang trip paling random. Paling random cerating kot. Dia macam tengah lepak macam gerak cerating jom. Terus? Macam tu. Dia macam yang tak plan betul-betul lah. Macam tengah lepak macam ni macam boring kan. Macam kau ada duit. Tontong. Tonton minyak ke jalan? Wow. Cerating. Tapi Boleh. macam pergi short trip lah 2 hari 1 malam. Ambil 1 malam je. Tu yang paling spontaneous lah. Yang memang esok kau dah apa tak ada apa kerja. Yes. Jalan. Betul. Boleh macam tu meninggalkan rumah kucing kalau ada. Tunggu gerak. Kalau kadang-kadang kalau member tak ikut kita merajuk. So dia kena paksa tak? Wah manja lah dia. Ada yang ada macam tu jenis juga. manja lah. Oh, dia kira Kita cakap kau tak pergi kita tak kawan. Macam tu. comelnya. Ada nombor telefon kawan ni? Bukan pula kita nak telefon ni. Nantilah nanti. Nak mengajuk-gajuk pula dia kan. Okey, tapi kalau kita ada family, kita ada kawan, tempat-tempat yang kita pilih untuk travel dengan kawan lain. Betul lah. Tempat dia mungkin lebih berbahaya. Betul. Tapi kalau dengan family mungkin pergi theme park. Tapi you guys paling suka kalau travel dengan family ke, kawan-kawan ke ataupun seorang diri? Pernah tak seorang diri? Seorang tak pernah. Feeling? Tak pernah? Seorang tak pernah. Tak pernah? Oh. Sebab macam seram juga seorang-seorang ni. Sebab macam saya Nana, saya impress tengok orang yang boleh pergi berjalan seseorang ni. Nak perempuan kan. Macam dahsyat lah. Memanglah kita ada itinerary semua kan. Tapi dari segi safety semua tu. Kan? Dia macam ada, walaupun kita lelaki kan. Tapi dia ada perasaan goyang tu. Depends kot pergi mana juga kot. Maybe lah kan. Okey, solo tak pernah. Family dengan kawan-kawan mana lebih suka? Dia 2 situasi yang berbeza. Dengan family ni macam Nana cakap lah, kita akan pilih tempat-tempat yang nak macam nak santai, barbecue apa semua kan. Kalau dengan kawan ni the more tempat-tempat yang mencabar lah. Ekstrim sikit. Seperti mencabar. Okey, contoh macam last saya travel dengan kawan-kawan, saya pergi ke Phuket. Mencabar betul. Memang sangat mencabar. Jadi kita sahut cabaran tu. Sebab kita dengar orang cakap kan, Phuket memang sangat mencabar. Jadi kita nak uji kita punya kesabaran tu. Kita nak uji kita punya apa ni? Yelah dah tahu tempat limit tu lah macam mana limit kan. Tu. Jadi kita terus pergi ke sana. Wow, antara cabaran-cabaran ada kat Phuket, nak tahu juga. Cabaran je bila kita salah masuk tempat. Tempat-tempat yang kita rasa agak wow. Tempat apa ni? Tempat apa ni? Tapi bila tanya orang sana, diorang cakap sampai Phuket kena pergi situ. Jadi kita nampak tarian-tarian yang luar biasa lah di sana. Okey. Wow. Okey, Phuket Phuket. Dengan kawan lah, maksudnya dengan kawan Kalau dengan lah. family saya rasa jadi marah. Faham? Jadi kalau kita tengok Haida memang akan lebih prefer travel dengan kawan-kawan lah kan? Tengok tempat. Okay, alright. Okay, macam Azri pernah travel solo tak? Azri tak pernah travel solo juga. Tapi teringin tu memang nak. Sebabkan Azri tak tahulah, memang dari dulu lagi, daripada after sekolah, Azri ada teringin nak pergi seorang. Tapi selalunya kalau parents tak bagi, kita tak boleh pergi lawan sendiri, tak boleh lawan. Sebabkan kalau tak dapat kepercayaan daripada parents, takut apa-apa jadi kat kita. Ya, kat luar betul. negara pula, dekat luar negeri. So Betul. benda tu keselamatan juga untuk Azri. So Azri sampailah sekarang Azri tak dapat nak travel seorang. Travel solo. So sebab dia sayang, parents kita ni sayang. risau. Risau. Jadi tak pernah solo. pernah solo. Kalau kena pilih travel dengan family ke dengan kawan-kawan, mana satu Azri pilih? Okay, Mak tak tengok ni. Mama, sorry Mama. Kalau Azri rasa kalau travel dengan family, kadang-kadang apa yang kita nak buat kita tak dapat nak buat. Dia ada limit dia. Tapi nak bila buat dengan apa tu? kawan, Nak buat apa tu? Nak tahu juga. contoh kita nak naik rock climbing ke apa kan. Okay, rock Pergi climb. ke macam tempat yang berbukit. Kita nak pergi, tapi family cakap jangan. Oh yelah. Azri rasa benda tu tak best untuk Azri rasa, tak dapat rasa kat tempat tu. So kalau dengan kawan, kau on aku on.
Faham? So Lagi pula cabar mencabar pula lagi kan. cabar pula kan. Siapa So, sampai dulu? siapa yang dapat atas, tentu dapat something ke apa kan. Ya. Kadang-kadang member ada nyakat-nyakat kan. So Faham. bila dengan parents tak dapat, dengan member dapat. Tapi dengan pada Azri fikir balik yang dia kena berjaga-jaga juga bila dengan kawan ni. Takut kita terlalu have fun. Terlalu Kita seronok. terlalu seronok. Kita Betul. tak nak doa ke apa kan. Takut jadi apa-apa. Betul. So kena berhati-hati jugalah. Betul. Kalau dengan family, bukanlah kata kita tak boleh buat apa yang kita nak buat. Mungkin aktiviti dia kena berbeza lah. Betul. Berbeza. Kalau mak-mak kita mungkin nak lebih kepada shopping kan. Azri mungkin nak pergi memanjat-manjat kan. Dengan bapak-bapak pula kalau mungkin nak pergi mana? Berapa bapak? Tak, kalau macam dengan nenek ke apa takkan nak ajak pergi Gunung Kinabalu kan. Macam Yelah tak dapat lah. takkanlah kan. Geram ni. Okey, kalau kata sekarang kita keluarkan daripada poket kita. Ada 1 tiket flight percuma terima untuk kasih, Azri Aisyah. 1, untuk Haida 1. betul-betul kan? Dapat. Contoh, nampak dia ada nampak tak ni? belum lagi. Bayangkan. Okey. Kat mana-mana destinasi dalam dunia ini, di manakah tempat pilihan Azri dan juga Haida? Siapa nak start dulu? Azri. Okey, sila. Sebab Azri dah teringin sangat nak pergi tempat yang bersalji. Bersalji. Azri tak pernah dapat rasa salji yang betul. Selalu dapat pergi Genting Island pun Tak ada salji, tak ada sejuk salji, je lah. dia sejuk Faham. je lah. Okey. ICT tak pernah. ICT tak pernah agak. Eh. Tak pernah agak. So mungkin dah bagi choice macam ni boleh pergi. Save tiket tadi. Tapi yang ni maksud Azri salji yang datang dari langit. Macam Yang real lah. real lah. So Azri rasa Azri tak pernah Ke mana? Negara mana tu? Rasanya macam Switzerland Switzerland yang ada salji. Ada salji. Banyaklah tempat Iceland. Tengoklah bulan berapa pergi kan. Bulan berapa juga. And Azri rasa Jepun pun ada. Jepun. Tapi Azri rasa mana-mana tempat yang bersalji lah. Azri rasa that's the place that I want to explore dengan rasa apa gian yang dah lama nak rasa. Kan faham. Dan kalau boleh bawa seseorang siapa? Azri, apalah tanya soalan macam ni. Takkan nak bawa mama. Mestilah Azri Mama bawa sejuk. Abang Azri. Pandai. Laju. Abang pun nak tengok salji juga. Abang dengan Azri tak selalu travel sangat. So dia orang, kita orang daripada kecil travel macam dengan family je. So tak pernah berdua. So Azri rasa dengan Abang Azri lah kot. Wow. Sebab dengan Abang Azri dengan Azri pun beza setahun. So ngam agak. Okey. Dia cakap kawan juga Kawan juga. Betul. Okey, so mungkin ke Jepun, tengok salji dengan abang main ski. Ski je lah. Best. Betul. Lepas tu gambar tu mahal tu bila nak post kat IG kan. Wow. Kan? Haida nak pergi mana? 1 tiket percuma ke mana-mana di manakah anda akan pergi? Kalau saya Nana, saya teringin saya nak pergi Jepun sebenarnya. Juga. Alah, janganlah sama-sama. Tak, memang kebetulan lah. Boleh lah sekali je lah. Okey. Nak tengok salji tak perlu kan? Tak nak time salji. Nak time yang bukan salji lah. Okey, yang sakura. Sakura. Sebab masa kecil saya terpengaruh dengan cerita-cerita Jepun. Antaranya? Kan? Doraemon. Winter Sonata. Oh, itu Korea. Itu Korea. Ni Shinchan. Bukan kan, itu Korea. Maknanya salah lah. Yang saya pada kecil salah. Salah. So dah tukar pergi Korea lah ni. Anak bukan nak pergi Jepun juga. Okey. Yang tu cerita lain. Okey, Haida betul-betul lah ni. Dan Okey, kalau tak, boleh bawa... serius nak pergi Jepun. Okey, kalau boleh bawa seorang siapa? Saya nak bawa adik saya lah sebab dia ada job kan. Kan dia ada job tadi. Oh ya, untuk plan. Saya dah bagi tiket kot. Pandai. Terima kasih Asia. 2 tiket. Pergi ke Jepun. Okey, antara aktiviti. Kalau kita pun tengoklah ramai kawan-kawan kita dah pergi Jepun kan. Apa tempat di mana destinasinya? Jepun tu besar. Dia macam mana kan? Saya nak ke Jepun ni Nana sebab saya lebih suka nak tengok perbezaan budaya tu. Okey. Culture diorang kat sana sebab dia totally different dengan Malaysia kan. Dari segi diorang punya tertib diorang tu, disiplin diorang kat sana. Tu yang macam teringin sangat nak pergi sebab nak tengok diorang punya culture tu. Tempat tak berapa kisah sangat tapi janji dapat pergi Jepun. Baik. Since korang memang suka travel kan, suka buat benda-benda random, kadang plan yang plan bukan plan tu. Apa agaknya pengalaman travel yang paling kelakar ke, paling pelik ke, paling yang tak boleh dilupakan? Okay. Untuk Azri lah. Azri 2022 Azri pergi Korea. And that time
Azri dekat Korea and hari Jumaat. Baru lepas solat Jumaat kat sana. Alhamdulillah. So bila Azri berjalan dekat satu jalan ni, Azri tak ingat kat mana, maybe Myeongdong kot. Myeongdong tempat tu. And Azri dapat berita yang Azri dapat Hero Dewi remaja punya. Masa kat sana. Dekat sana. Oh, okay. So Hero Dewi punya announcement yang Azri dapat. Okay. So that time Azri dekat sana bila dapat call kot. Call daripada mama. So mama cakap Azri, adik dapat. So pengalaman dekat situ yang Azri rasa Azri bila dapat je tahu yang Azri dapat. Terus Azri jerit kuat-kuat dekat Korea. Bukan dalam masjid tadi kan? Mana dah lepas Luar, Jumaat. dekat Oh, luar. okey. Lepas Jumaat. Masjid dekat Itaewon. Oh, okey. Yang Myeongdong ni Tawun, dah jauh. okay, jauh-jauh sikit lah dah jalan lah. Azri datang tengah jalan, tiba-tiba Azri dah dapat berita, terus Azri jerit kuat-kuat. So orang Korea semua macam, Kau kenapa ni? ni something like that. Macam mana jerit tu? Dia macam, wah! Oh. Oh, dia tu Azri jerit. Azri, Yang respon korang tu, oh, jerit lo. Dia macam, siapa ni? Ni lah. Okay, right. Macam tu lah. Sebab terlalu Excited. excited dan gembira lah. Gembira juga. terpilih Azri masa tu. dapat rasa culture kat Korea macam mana. Tengok dapat berita yang sangat gembira untuk Azri. So mix feeling lah. Tapi Ya. sebenarnya berkat tak tinggal solat Jumaat tu juga. Alhamdulillah. Masya Betul. Allah. Betul, Mungkin masa kan? tu dia doa juga masa tu Yelah kan. kan, Imam Korea pula kan. Imam Korea pula. Dia memang khutbah Korea. Yalah. Kan? Khutbah Korea. Ada translator. Okey, tak apa. Okey, Haida pula. Apakah perkara masa travel yang paling tak boleh dilupakan? Okey Nana, sebab benda ni sebab tempat ni tempat yang mencabar tu. Saya kalau tau dia ni travel tempat yang mencabar. paling Okey. mencabar ni Phuket tu. Okey, apa jadi kat Sebab situ? Phuket ni saya pergi dengan kawan saya. Antara kawan saya adalah Jah Suzuran. Kan? Jauh. Awak gitu kat tu. Sebab dia boleh cakap Thailand. Oh, dia boleh cakap Thailand. Dan saya baru tahu masa saya pergi sana tu dengan dia. Dia cakap Thai lah. Saya ingatkan dia bantai, rupanya cakap betul sebab saya nampak orang tu reply. Jadi saya macam wow, Jah. Mana orang tahu dia cakap Thai lah kan. So macam memang betul. So cabarannya adalah Bukan cabaran, apa yang tak boleh lupa? yang tak boleh lupanya adalah bila kita dah check in, so Jah dia dah check in bilik dia dulu. So kita orang terpaksa split tau, separate hotel. Oh, Last minute sebab ada problem sikit dengan booking tu. okey. So saya daripada hotel lain dan dia bagilah bilik dia kat mana kita orang pergi. Kita orang pergi, so kita confident lah ni bilik dia. So kita orang buat macam ketuk and then kita orang macam buat macam ambush lah. Nak terkejutkan dia lah kadang-kadang. Sekali keluar Russian. Ya Allah. Salah penuh. bilik lah. Tattoo penuh. Dia macam buka, what's wrong Mike? What's wrong man? Lepas tu macam nasib baik pistol tipu Kau lah. terkaku lah kat situ. Aku lah sebab ingatkan tu bilik Jah. So agaknya dia dah annoyed, dah apa Mamat ni kan. Dia dah tengok kat situ. Nanti ada Jah kat dalam tu. Mana sebenarnya? Cari tak jumpa ni. Lepas tu jumpa tak Jah tu? Bilik opposite. Sebelah. Oh, opposite. Tapi itulah nasib baiklah okey lah kan. Nasib bukan Russian punya gangster ke apa. Okey, dia pun pergi bercuti Dia lah. pun pergi bercuti. So lepas ni memang tak akan buat lagi prank Tak nak macam buat tu. dah. Takkan. Taubat dah lah sekali tu je lah. Baik, sebab takut Lepas ni bukan- jumpa kat lobby je. Betul juga kan. So benda tu takkan boleh lupa. Ni tahun bila punya cerita? 2-3 tahun lepas. 2 tahun 3 lepas. 2-3 tahun lepas macam tu lah. Okey. Mm-mm. Okey, baik. Pengalaman mematangkan harapnya. Okey. Dan antara banyaklah destinasi yang dah pergi kan. Mana satu vibe dia paling best? Vibe dia macam terbaik lah. Rasa macam mesti nak kena pergi lagi. Mesti nak kena pergi lagi kat mana? Azri rasa Korea lah sebabkan Azri boleh katakan bila Azri tengok cerita K-drama, Azri rasa bila benda tu jadi kat depan mata Azri, itu benda yang sangatlah accurate dengan K-drama sendiri tu. So dia macam bila kita tengok K-drama, kita ingatkan tu macam tipu-tipu je. Tapi rupanya ada dekat city tu sendiri. Contohnya macam mana? Contohlah, Shooting ke apa? Bukan syuting. Maksud Azri ni macam orang tua yang kutip sampah ke apa. Memang benda tu ada dekat Korea. And then dia punya susah sangat nak buang sampah kat situ. Sebabkan tong sampah memang susah gila nak cari. Sama dengan Sama Jepun. macam Jepun lah. Sama macam Jepun juga. And then dia tak ada longkang tau. Tak ada longkang. Tak ada longkang. Kena gali sendiri lah kalau nak. Azri pun tak tahu macam mana kalau hujan dia mengalir. Tak tahu kat mana dia turun. Oh, ke dia orang simen atas? Maknanya longkang bawah. Tak tahulah. Memang Azri Tak nampak lah. Tak dapat Tak jawapan tu visible lagi. longkang. Okey, faham. So, benda maksudnya Korea memang vibe dia memang best lah. memang best gila. And then Tiba-tiba rasa opa lah kat situ. rasa opak lah. Rambut that time macam move cut sikit. Wow. Oh, dia orang cakap Korea tak? Dia cakap Benda opa. kat Korea Annyeong.
Chonen Ajli ayo. Oi. Itu Ui. maksudnya nama saya Azri. Oh. Adalah belajar-belajar sikit. Masa kat sana tu lah. Tak, sebelum lagi. Memang minat lah. minat. Memang Minat. minat. Dia Okay. tengok drama kita pun macam imitate sikit. So Ah. benda tu culture dia orang memang Azri pergi kat palace dia pun. Dia orang pakai like kimono something like that. So Azri rasa benda tu Memang benda yang baru lah. Azri rasa Sebab Azri tu masa minat. sampai tadi Nana, Azri kat depan, saya kat belakang. Saya ingat G-Dragon. Ada look tu sikit. Memang minat Korea kan. Betul. Tapi boleh nampak lah dengan karakter Kan, dia. Kita boleh Kau nampak. ya je kan dekat belakang. Mostly orang cakap muka Azri tak macam Korea, orang Jepun. Ya, Jepun. Dia tak Korea Ya. dengan mata pun tak adalah saya. Tadi dah pergi kat Myeongdong kan, dah boleh buka plastik surgery buat situ. Lah tiba. Okey, Haida pula. Apa soalan tadi? Tempat Okey. vibe yang paling best. Yang nak akan pergi lagi. Surprisingly Nana, dalam antara semua tempat yang saya pernah pergi dalam Malaysia saya sebenarnya rindu sangat nak pergi Cerating. Dia macam saya tak sangka sebab masa pergi last minute tu pun kita dah rasa sebab last minute kan. And then baru kita dapat rasa vibe yang ya Allah sebenarnya Cerating ni best gila. Macam chill. Lepas tu dia ada kafe dia, lepas tu dengan orang-orang kat Surfing. sana. So kita rasa macam wow, Cerating ni best lah sebenarnya. Vibe dia untuk kita relax. Kadang-kadang habis syuting ke kan, kita dah habis satu projek yang lama, so larilah kejap. Faham. Untuk tenangkan fikiran. Nice. Okey, saya rasa kali ni mesti orang akan tertanya-tanya. Kita dah tengok dah pengalaman you guys kan, travel sana sini, benda yang paling best yang buat kan. Tapi orang akan curious kan, kalau kita nak travel ni kita kena bijak. Bukan menggunakan adik. Itu pun antara bijak punya tindakan. Okay. Dan yang paling penting untuk kita jimat. Jimat kan, terutamanya kalau kita nak fly. Sekarang ni kalau kita naik AirAsia daripada JB, jimat tau. Korang tahu tak? Kita tak payah daripada dekat KLIA dekat KL ni kan. Dekat JB sebenarnya ada banyak fly yang boleh kita ambil daripada JB itu sendiri. Kalau nak tahu, sekarang ni JB pun ataupun Johor Bahru merupakan port untuk orang mulakan penerbangan. Sesuai untuk orang yang duduk dekat JB ke, dekat-dekat Singapura ke kan. Pilih untuk fly daripada JB. Betul. Kan? Pernah pergi JB ke? Pernah? Orang mana? Orang Johor. Come on, kita memang se-Johor. Mix. Mix lah, segamat. Oh, Segamat. Segamat. Muar you? Senai. Senai. Oh, dia duduk dia dekat airport. Oh tak lah, sebelah. Wow, kan. Jadi, you guys pernah fly tak daripada JB? Pernah? Mestilah pernah kot. Sebelah aja airport. Pernah. Boleh katakan for now Azri kalau nak pergi JB Azri selalu drive, tapi Azri pernah rasa naik flight daripada Johor ke KL sebabkan that time ayah Azri baru je macam dapat kerja dekat KL, so terus kita orang fly daripada Johor ke KL. Oh kan, sebenarnya lebih convenient kot. Macam pernah fly ke JB? Fly ke JB. Flight ke JB. Fly ke JB. Fly ke JB pernah. Pernah? Shooting ke balik kampung ke? Balik kampung sejak jauh. Berjalan. Macam short trip kan, macam nak jimat masa. Kalau drive pun kan ambil masa 3-4 jam juga kan. So macam naik flight je lah. Betul. Sebab saya walaupun kalau ada shoot dekat JB, prefer untuk fly daripada naik kereta. Sebab apa, kalau kita nak naik kereta tu duduk lama, tak sampai. So dia dah lemau. Lemau. So bila kita flight, sejam. Betul. Less than sejam kadang-kadang macam nak duduk. Sampai. Kan? Dan very convenient lah. I think airport JB pun memang up to date. Dan international kan. Dia boleh fly international. Sebab kalau kita tengok dekat sini ada list kan. Destinasi AirAsia daripada JB ni ada dekat Ho Chi Minh ada. Jakarta ada. Guangzhou. Kalau nak buat brand-brand kan. Bushik barang kat Guangzhou ada. So ada banyak lagi tempat-tempat yang kita boleh pergi. Tak payah sibuk-sibuk dekat KLIA. Dekat JB boleh fly. Daripada JB je senang. Daripada JB je. Kalau lah kata korang nak recommend satu tempat yang underrated tapi best, kat mana? Masih dalam negeri, dalam international ke? Macam Azri rasa boleh start dengan Indonesia kot. Indonesia kot sebab betul? dia pun benda yang currency dia orang pun dah tengah rendah. So kita pun boleh beli banyak barang kat situ, boleh pergi jalan banyak tempat kat situ. So Azri rasa kat situlah untuk tempat yang kita akan jadi jutawan kat situ. Auto. Jutawan. Orang jadi millionaire. Betul, auto. Kalau Haida nak suggest satu tempat yang macam underrated tapi best. Kalau Indonesia tu kat mana specifically? Rasanya kalau nak contohlah kalau nak pantai maybe Bali. Itu tak underrated. Kalau bandar Bandung, Jakarta. Okay. Haida kat mana? Susah lah nak jawab soalan ni.
Tapi macam Ho Chi Minh pun best juga sebenarnya. Ho Chi Minh kan? Sebab dia ada banyak macam tempat-tempat sejarah kat sana kan. Tempat-tempat yang boleh explore, and then kat sana pun banyak kafe-kafe yang best. Estetik. Macam estetik lah, macam kita boleh ambil gambar, dia macam cantik je IG tu. Pernah pergi tak? Tak pernah lah, ni based on research lah kan. Tengok daripada video-video YouTube kan. So macam Ho Chi Minh macam mungkin banyak orang yang tak tahu lagi. So best kot kat sana. Ya, Ho Chi Minh Ho Chi Minh. boleh masuk dalam bucket list juga tu lah, antara tempat-tempat yang perlu kita lawati. Okey. Tu dekat JB pun boleh fly ke Ho Chi Minh direct. So kalau kita balik kampung ke, fly terus dari sana, tak pergi KLIA. Tapi mesti pernah pergi KLIA. Pernah. Untuk fly Air Asia mesti pernah. Okey, apakah pengalaman yang pernah ada menaiki Air Asia? Pernah transit ke? Ada connecting flight ke? Pernah tak dekat KLIA? Azri pernah ramai kawan dekat Asia sampai lah sekarang. Ex-steward Azri ex-steward. Oh bukan. Kawan lah. Sebab Azri pun Laki ke perempuan ni kawan? laki perempuan. Orang mix lah. So Azri boleh katakan servis yang dia bagi tu sangat-sangatlah best. And macam mana dia orang bagi tahu kat Azri, macam tu lah Azri dapat. So kat situ Azri bila kita tahu daripada kawan, bila kita rasa dengan orang yang bukan kita berkawan. So benda tu dia tak ada memilih lah, dia tak ada pilih kasih pun. Right. So itu yang adil lah pada Azri. Kita tak suka kan orang tengok atas bawah. Betul. Ni tak layan sangat. Tengok pula Haida agak rambut macam ni. Tak opa. Tak layan. Tidak dia layan sama-sama tau. Kenapa Haida okey tak? Okey. Okey, ada pengalaman juga ke? Kalau dengar Mudah terhibur. Mudah tiba. Kalau dengan Asia ni pengalaman sebab memang kita selalu guna kat Asia lah untuk pergi untuk terbang bersama-sama Asia kan. Satu sebab walaupun dia penerbangan murah kan, tapi kita dapat keselesaan ataupun kita dapat servis tu yang tak murah. Kita bayar murah, kita dapat mahal. Masya Allah. Antaranya steward dan stewardess ni lah yang sangat mesra. Itu yang kita perlukan sebab kita nak pergi bercuti. Betul. Macam kalau masuk-masuk flight dia dah ucap atas bawah. Tak best lah nak pergi holiday kan. Dia macam akak okey tak? Kan. Tapi dia macam mesra. Dan saya paling suka bila dia macam tengah tunjuk yang pakai apa semua tu. Dia punya demonstration demo tu. Cuba. Ingat tak? Oh tak ingat. Alah, Saya tahu kapten yang macam yang macam kalau dia menyensi tu kan, cara diorang kan kalau kita nampak sangat masa naik flight tak tengok kan dia punya safety announcement tu kan. Tengok. Tapi mungkin terfokus kat stewardess tu. Tak adalah gurau Asia. Gurau-gurau. Tapi betul lah kita akan tengok dia lah kan. Tapi betul sebab apa tahu, sebab macam Asia kan, sebab saya pun pernah nampak ada video-video viral yang dorang buat macam lain daripada yang lain. Ya, betul kan? Menari kan? Jadi Dia fun orang lah. dalam ni pun rasa terhibur kan kadang-kadang. Tapi rugilah kalau pergi dengan family. Nanti ayah tengok kan, macam kau tengok apa dah? Fokus. Hai. Okay, right. Okay, kita cakap pasal travel hacks untuk lebih jimat. Kan? Kita nak kena jimat. Apa tips travel yang korang selalu guna supaya seronok tapi poket tak koyak? Macam Azri, Azri suka tengok social media. So dalam social media ni dia ada banyak sangat info. So bila Azri check dekat dalam info-info yang Azri rasa nak travel sana, travel sini. Tapi macam Azri kan tak plan. But Azri bila scroll, dia kadang-kadang boleh keluar tau dekat kita punya social media. So kat situ Azri rasa benda yang untuk orang kalau rasa nak berjimat, nak senang untuk travel. So Azri rasa kat social media ni dah ada semua dah. Search kat situ Search je kat situ. Jadi tak perlu nak research teruk-teruk sangat. Tak Semua payah dah ada. kita nak pening kepala. Nak macam mana ni, macam mana. Semua kat Betul. depan mata. Semua dah ada dah. Faham? Untuk Haida pula tips untuk travel jimat tapi seronok. Tapi seronok. Macam saya Nana, macam tu saya cakap tadi kan, saya rasa untuk jimat ni plan tu sangat penting. Bila kita plan kita plan kita nak pergi mana kan. Contohlah 2-3 bulan awal. Jadi tiket pun harga murah. Betul. So bila plan ni kita dapat jimat banyak duit sebenarnya kan. Last minute confirm mahal punya. Dan bila kita dah plan dari awal,
kita boleh book tempat tinggal nanti pun awal, so harga pun murah. Betul. And then kita boleh orang cakap dah ada kita punya itinerary tu, kita dah tahu dah kat sini berapa je cost kita, estimate cost yang kita nak gunakan. So saya rasa kalau kita plan awal, kita akan dapat jimat banyak. Betul. Sebab bila ada katalah 2-3 bulan nak menyimpan pun sempat. Betul. Kan, untuk Betul. buat shopping apa kan. Ada masa untuk simpan betul. kan. Bila nak plan? Yang boleh lah. nak pergi? Asia. Kita dapat kan? Okey, kalau lah kata ada kawan yang baru nak cuba fly daripada JB buat pertama kalinya, apa nasihat you guys nak travel ataupun travel hacks lah yang korang suka yang diorang boleh buat, yang boleh gunakan kalau fly daripada JB? Saya rasa kan kalau daripada JB better beli tiket awal. Kan beli tiket awal sebab dapat murah. Azri rasa kalau untuk Azri bagi tips dekat kawan Azri yang baru nak try kat JB pergi travel dekat luar negara. So Azri rasa boleh katakan dia kena ada duit dululah. Kalau tak ada duit tak boleh travel juga. Ya, so Azri kena tanya mana yang boleh, yang bersesuaian untuk Azri bergerak dengan dia. So kalau Azri rasa kalau dia okey mampu, Azri rasa boleh start dengan JB dulu. Pergi ke luar negara. Yes. Dengan JB pun Azri boleh kata macam sebab kampung Azri, boleh kita stay kat kampung jap. Betul. Family semua. Betul. Lepas tu esok tu kita dah boleh gerak fly. Yes. Betul. Azri rasa benda tu lah yang boleh Azri bagi tip. Betul. Kan, kalau nak tips juga lah, kalau nak tambah kan, kalau pakai AirAsia ni kita boleh add-ons. Nak beli bag berapa banyak dah tahu dah kan. Nak pilih seat dekat mana kan. Nak yang flat bed ke, nak ada ruang kaki kan. Semua kita boleh customize. Ikut apa yang kita suka kan. Itu yang paling penting. Ya, lagi senang macam tu. Tu I think one thing yang AirAsia ada, yang kita untuk kemudahan traveller-traveller ni. Betul. Yang sama organize ataupun tidak organize. Okay. Benda yang korang suka sangat travel dengan AirAsia, apa dia? Tak kisahlah servis ke, harga ke, vibe ke, stewardess dia ke. Sebenarnya nak mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Tony Fernandez sebab berjaya mengekalkan untuk mengambil steward dan stewardess yang elok-elok. Sebab dia secara tak langsung memberi kesan yang banyak kepada penumpang. Betul. Traveller ni kan. Sebab dari situ kadang-kadang ada orang pergi travel ni, diorang ada dalam masalah. Maknanya diorang nak travel ni sebab diorang tengah ada problem. Jadi bila dia naik je Asia, dia happy, dia lupa masalah dia. Betul. Kan dengan layanan daripada steward dan stewardess yang sangat mesra, saya bagi 10 markah untuk mereka. Wow. Servis lah, maksudnya servis TikTok. Servis. Okay. Dan bukan kata dalam flight je, daripada kita masuk tu. Dengan cara kita tanya pun diorang boleh jawab, boleh guide kita semua kan, daripada kaunter. Lepas tu kalau terlambat dia boleh bagi bawa kan kalau terlambat bagi tu kan. Patut memang saja lambat kan. Kadang-kadang saja. Okey, Azri pula. Macam Azri rasa AirAsia sangat berbaloi bila harga dia yang kita boleh check dekat dekat website. Azri rasa dekat apps, kat website. So Azri rasa benda tu untuk ramai orang kat luar sana yang nak cuba pergi travel. Azri rasa itu benda yang berbaloi. Betul. Bahkan Azri rasa kalau kita try airline lain ke macam mana, takut harga yang diorang bagi tu tak sama macam AirAsia. Sebab kan dia di luar macam jauh sangat beza. So Azri rasa kalau kita nak travel by AirAsia is the best choice lah Azri rasa. Servis dia macam Aida cakap, servis dia memang best lah sebab lain-lagi kawan kat dalam tu. So macam mana diorang cakap, macam itulah kita dapat. Baik. Saya sangat setuju sebab saya rasa saya able to fly internationally sebab ada AirAsia. Sebab kalau kita nak tengok harga yang lain, nangis. Jauh jalan-jalan. Jauh sangat. Jauh lambat kan. Tapi alhamdulillah I think I travel a lot. Pergi Jepun, pergi mana lagi? Jepun dah 3 kali pergi. Sebab senang, mudah. Macam dekat Choki Penang ni tiba. Tapi apa pun terima kasih kepada Haida dan juga Azri kerana sudi sembang hari ni. Kelakar diorang ni sebenarnya bercerita pasal travel tips dan sebagainya. Jadi kalau you guys nak cuba, jangan lupa untuk explore fly daripada JB menggunakan AirAsia ke, bolehlah ke local boleh, international flight pun ada. Jadi you guys kena check it out di airasia.com ataupun apps diorang. Okay, apa pun terima kasih Haida dan juga Azri. Masuk juga Nana. Tiket. Boleh dah ni. Bagaimana Phuket? Tiket dapat kan? Tak nak Phuket. Kita nak